Saya jarang nak sebut pasal penjamin sebab saya tahu kalau orang yang nak beli kereta tapi perlukan penjamin, tak semua orang suka. Sebab benda tu susah. Okey, bayangkan korang nak beli kereta tapi korang kena ada penjamin. Sebab gaji korang tu tak lepas. Okey, saya faham je. Tapi konten kali ni saya nak sebut pasal penjamin ataupun guarantor. Kebiasaannya, customer yang memerlukan guarantor ataupun penjamin ni dalam loan dorang disebabkan oleh high commitment. Okey, high commitment, gaji diorang tak lepas, and then bank request diorang untuk letak penjamin dalam loan diorang. Sebab apa tak lepas? Sebab gaji diorang tu dah terlalu high commitment, dah tak lepas untuk menambung bulanan kereta. Okay, saya jarang nak sebut pasal benda ni. Tapi katakan, kalau korang betul-betul nak pakai kereta, tapi gaji korang tu dah memang terang-terang tak lepas. Okay, mungkin korang dah pernah apply banyak kali sebelum ni dengan salesman lain, tapi tak lepas, and then bila jumpa awal potong KL, saya tak perlu minta pun korang punya semua dokumen tu. Cukup sekadar kalau korang bagi tahu korang punya gaji dan korang punya komitmen bulanan berapa, saya situ saya dah boleh tahu korang punya loan ni boleh lepas ke tak lepas. Daripada situ, kalau tak lepas, saya akan cakap awal-awal lah, cik, maaf, nama cik perlukan penjamin sebab gaji tak lepas. Okay, jadi katakan kalau korang betul-betul nak pakai kereta dan korang bersedia untuk letakkan nama penjamin, tak ada masalah, boleh juga beli dengan saya. Okay, saya punya kes banyak je customer yang letak nama penjamin ni, tapi saya tak pernah, saya rasa setakat ni saya promote dalam video saya. Okay, penjamin ni dia untuk backup korang punya nama sebab nama korang dah tak lepas. Okay, macam dekat belakang saya ni S70. Okay, yang ni S70 spec flagship. S70 sekarang kita ada rebate sebanyak RM5,000. Okay, RM5,000 ni korang boleh letak sebagai deposit ataupun korang nak ambil sebagai cash, tak ada masalah. Sebab rebate adalah 100% duit customer. S70 kelayakan gaji minimum cuma serendah RM2,300. Gaji bersih dah boleh lulus tanpa penjamin, tanpa duit muka. Saya cover seluruh semenanjung Malaysia. Kalau korang ada masalah high commitment dan korang bersedia untuk letakkan nama husband, nama spouse ataupun nama parent korang sebagai penjamin, sangat-sangat dialukan untuk apply dengan awal Proton KL.